guys, welcome back to my channel. Ini episod ke-11 perjalanan I ke 3 negara Europe. Kali ni kami menuju ke Allianz Arena daripada Regensburg, Germany. Daripada Regensburg nak ke Allianz Arena ni lebih kurang sejam lebih je. Actually ni dah last destination dah. Sekarang ni dah dekat pukul 4 petang. Nanti pukul 9 lebih flight balik ke Malaysia. Sebelum sampai Malaysia, kami akan transit dekat Muscat lebih kurang 10 jam. Ni pun kami ada masa lebih kurang sejam lebih saja nak lepak dekat sini. Lepas tu kami target sampai dekat airport sebelum pukul 7 malam lah. Daripada sini nak pergi airport tak jauh dah. Lebih kurang 15 minit macam tu je. Okay, ni kita dah sampai dekat Allianz Arena. So kita akan cari tempat parking dulu. Ni dah sampai tempat parking dah. Nampak banyak bus you all. Banyak bus parking kat dalam tu. So I dah tak sabar tengok apa yang ada kat dalam. Harga parking untuk kereta €5. Cantiknya Allianz Arena, hampa besar sangat-sangat. Kalau dah sampai Munich, make sure kena mai sini. Kalau tak mai sini, tak Munich lah kan. Kereta €5. Kereta €5. Allianz Arena. Nak masuk dalam stadium ni free je, tak kena bayar. Tadi masa I turun kereta, I jumpa ramai orang Malaysia. Tapi I tak record lah video mereka kan. Macam tak proper pula record video. I jumpa ramai orang Malaysia yang turun bas, turun kereta. Rupanya ramai orang Malaysia mai sini ya. Nak masuk sini free je. Cuma parking je tadi kena bayar. So sana. Ni baru nak dekat pukul 4 petang. Dah nak kelam apa. Sekejap lagi pukul 4 lebih tu dah maghrib. Lepas tu isyak kat sini. Masa sangat singkat ya. Sangat mencemburui kita. View cantik agak kan. Suka kalau view kicik angin. Masuk ke sini. Ada tu. Jalan-jalan jumpa SC Bayen Store. So kita akan tengok dia punya store. SC Bayen ni I tak kenal pun, tadi I sempat Google. Rupanya FC Bayen ni top 10. Boleh tahan famous, boleh tahan kuat juga lah. Dia punya store. Masuk-masuk ni kan, tengok wow, macam-macam ada. Ada baju dewasa, baju saiz kanak-kanak pun ada. Macam-macam, boleh tahan besar lah kat sini. Ni bola pun ada. Bola harga €23. So siapa yang nak main sini memang perfect lah. Kalau hampa nak beli oleh-oleh ke, nak beli souvenir untuk families, boleh datang sini. Ni pula bola cantik lah, colour putih, colour merah. Dia pun punya tema. Sikit comel lah. Ini baju sweatshirt hoodies kanak-kanak €39. Cap pun ada, macam-macam ada hampa. Boleh lah kalau bawa anak kan, nak beli untuk anak-anak hampa. Yang ni menarik ni, comelnya teddy bear. Yang ni boleh buat gantung-gantung kan. Comel sangat. T-shirt macam-macam ada, tangan pendek, tangan panjang, jenis bini nipis, jenis tebal, jenis hoodie semua ada. Handsome siot puffer. Lepas tu belah sini ada muffler. Muffler ni memang sesuai lah untuk bawa balik Malaysia, buat oleh-oleh. Bukan pakaian je, tengok cookies, wafer pun ada. Dia pun jual kat sini. And ni yang I cari. I cari kitchen, fridge magnet, semua ada kat sini. Jom kita check kitchen ni. Harga €12.95. Boleh tahan lah harga. Okey lah kan. Okey, tengok yang size macam lain pula. Harga sama tak? Okey, yang ni harga €9.95. Yang €9 ni boleh lah belikan buat kenang-kenangan. Hampa yang ni comel sangat-sangat comel. Black Bear brand ni boleh beli untuk anak-anak. Harga €29.95 saja. Okey lah kan? Harga dia I rasa not bad. Sebab material sangat berkualiti. Sesuai dengan harga. And then this one is ada button pin. And yang bawah ni adalah fridge magnet. I memang nak beli fridge magnet lah you all. Jom kita tengok harga fridge magnet ni berapa.
Harga 9.9 euro. Yang ni ada 2 push magnet. Lepas tu tengok bawah ni ada banyak. Ni berbaloi apa. Harga dia pula lebih kurang je. Sama harga 99 euro. Lepas tu ni cap pun ada apa. Macam-macam jenis topi ada kat sini. Memang sampai main sini memang memang ramai mata ni. Stationeries pun ada. Colour, buku. Belah sini ada macam-macam ya. Ada kasut budak pun ada. Kasut sandal yang nak pakai kat rumah tu. Selimut pun ada. Bantal leher pun ada. Macam-macam ada hampa kat sini. Ni sejam memang tak cukup lah. Kena main lama sikit. Botol air pun ada ni. Sangat cantik yang apa. Rambang mata. Siapa yang tak kenal apa tim ni, tak tahu pun pasal bola pun, rambang mata. Macam I kan tak kenal sangat pasukan bola sepak lok-lok negara ni pun I rambang mata tak sangat apa. Macam-macam ada kat sini. So, I sempat grab sikit lah. Abang mata tak sempat nak grab banyak sangat sebab kami rushing nak hantar kereta dekat airport. Bye-bye. Duk sat aja, tak ada setengah jam pun tapi dah nak masuk isyak dah. Sekejap je waktu berjalan kat sini. Sekarang kita straight to airport. Dah habis dah trip Europe trip kita. Highway ni nak ke airport speed limit dia 120. Lane ada 1, 2, 3, 4 lane. Memang banyak kak. Sampai airport. Dah nak sampai airport. So first kita orang akan cari signboard untuk hantar kereta sewa. Kereta car return depan ni. Mana? Tu. Ada apa depan ni? Sebagi dah nak pandang. Nak return car, tengok ada yang ni. So kami dah jumpa satu parking lot kat sini, tempat untuk return kereta. Tak susah pun nampak, senang je nak return tempat dia sebab dia dah bagi tahu. Semua company sewa kereta semua return kat sini je. Alhamdulillah. Berjaya cari tempat untuk return car. Pada sedih pun memang dah sedih. So dah settle. Serah beg apa semua. Bawa beg kecil lah. Bye. Come here. Mari laju kan eh? Wah, betul Terminal 1. Oh, boarding ke 9. Daripada tempat letak kereta sewa tu nak mai ke Terminal 1, senang je, tak susah sangat. And then kami dah jumpa tempat untuk drop luggage. So kita akan drop luggage kat sini. And then dah naik flight. So sekarang ni kita akan naik flight ke Muscat, Oman. Transit ke sana selama 10 jam. Lepas tu baru balik Malaysia. Ni makanan yang kami dapat naik flight Oman Air. Alhamdulillah sedap juga. Sampai sini saja video I untuk kali ni. So next episode kita akan transit dekat Oman selama 10 jam. So stay tuned guys. Please like, comment and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.